PCOS, mereka yang ada PCOS, mereka yang ada hormon, mereka yang susah nak pregnant, korang kena tahu. Pertama sekali, nak dapat zuriat ni, anda kena bertelur. Nak pregnant ni, you all kena bertelur. You all kena ada telur yang cukup matang. Okey, jadi ramai orang dia salah faham. Dia rasa kan, dia nak pregnant ni, dia perlu datang period. Sebenarnya, korang period tu tak penting. Period tu nombor 2. Benda pertama yang you all kena tahu, you all kena bertelur. You all kena berovulasi. Sakit berasa makin hilang. Normal tak scan 5 phase? Normal je. Tapi kalau risau, jumpa doktor. So you all nak pregnant ni, you all kena berovulasi. Bukan sekadar period. Period ni kira macam fasa yang mana you kena bleeding sahaja. Tetapi dia tak ada kaitan dengan you bertelur. Untuk anda nak pregnant, anda kena bertelur dan berovulasi. Ramai orang dia confused. Dia rasa dia dah datang period ni subur. So dia kata, oh saya ni setiap bulan datang period ni, saya ni subur doktor. Tetapi mereka salah faham. So ramai orang dia datang period setiap bulan tapi dia masih lagi tak subur. Okey, boleh ke? Boleh Zati. Berapa ramai yang datang period tapi